Down, down. Okay geng, so kita tengok KTM baru saja melancarkan 4 model 390 terbaru di Malaysia. Semua menggunakan enjin yang sama iaitu 399cc 45 horsepower. Tapi mana satu yang sesuai untuk anda? Yang pertama adalah KTM 390 Adventure X. Kalau kita tengok, ini versi entry adventure, paling mesra untuk beginner. Dia punya seat 825mm, paling rendah dalam keluarga 390. Datang dengan suspension WP Apex 200mm depan belakang, tak boleh adjust. Rim 19 inci depan, 17 inci belakang jenis cast wheel. Dia punya tangki 14 liter, sangat sesuai untuk touring jalan tar, light gravel. Ini harga paling mampu bilik. Yang kedua pula kita tengok KTM 390 Adventure R. Yang ini versi hardcore adventure. Dia punya suspension datang dengan WP Apex 230mm depan belakang, fully adjustable 30 klik. Dia punya ketinggian seat 870mm, agak tinggi juga, dan dia punya ground clearance 272mm. Datang dengan rim 21 inci depan, 18 inci belakang, jenis spoke, tapi tayar masih tube. Dan dia punya tangki 14 liter, berat 176kg. Ada off-road mode, ABS off-road. Ini untuk rider yang serius nak masuk trail tapi masih boleh touring. Yang ketiga kita tengok pula adalah KTM 390 Enduro R. Yang ini paling lesak. Enjin yang sama, tapi dia punya sprocket dia dah set up untuk low and torque. Dia punya suspension sama, 230mm travel macam Adventure R. Perbezaan utama dia hanyalah seat 890mm paling tinggi, tangki cuma 9 liter, rim 21, 18 spoke tube. Dia punya berat 165kg sahaja. Datang dengan skrin TFT 4.2 inci compact. Kalau 90% masa dalam hutan, boleh ambil yang ini. Yang last sekali adalah KTM 390 SMCR. Yang ini memang handsome habis. Yang ini memang ramai peminat tengah tunggu. Ini adalah supermoto untuk jalan tar. Dia punya seat 860mm, suspension 230mm travel tapi ditala untuk kena ring. Datang dengan rim 17 inci depan dan juga belakang, rim spoke, tayar road bias. Dia punya tangki 9 liter, brake 320mm depan dengan ABS boleh off dekat bahagian belakang. Dia punya berat 161kg sahaja. Ini adalah senjata untuk layan selekoh dekat bandar dan juga buat stunt-stunt. Memang style. Jadi untuk keempat-empat model terbaru 390 daripada KTM ni, mana satu pilihan anda? Cuba komen. Harga dah murah dah tu. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Ciao.